Rasuah, satu jenayah senyap yang boleh berlaku di mana-mana, bahkan di tempat yang sepatutnya mendidik dan juga memupuk integriti. Dalam episod khas kali ini, kami bawakan kisah benar berdasarkan situasi yang kerap berlaku apabila kuasa dan wang dijadikan pertukaran rahsia di balik pintu pejabat sekolah. Apabila rasuah meresap dalam institusi pendidikan, siapa yang akan menjadi mangsa dan siapa yang berani melawan? Seorang penolong kanan yang berani dan seorang pengusaha kantin yang teraniaya bergabung untuk menegakkan keadilan. Seorang guru besar disalahgunakan kuasa bagi pemilihan tender di sekolah dan ini adalah kisah yang benar. Jom kita sama-sama saksikan. Okey, tahun ni sekolah kita akan ada tender baru. Walaupun kontrak yang lama masih ada tapi kita akan ambil tender baru. Bukankah lagi tinggal setahun lagi ke kontrak saya berbaki? Saya dan pihak atasan sekolah telah berbincang untuk mengambil tender baru kerana kami telah menerima beberapa aduan berkenaan tender awak. Mana boleh macam tu, Tuan? Saya dah labur banyak dah dekat kantin tu. Peralatan semua baru. Ini semua tak adil tau, Tuan. Macam mana Tuan Adlan dengan projek tu? Jadi ke? Puan Angel. Boleh, kita boleh buat. Cuma kena ada duit kopi lah. Okey, duit kopi tu ada je. Mak sentiasa ingat pun. Tapi sekarang cash je lah. QR tu nanti-nantilah ya. Tak boleh jadi ni. Kena bagi tahu Puan Sah pasal benda ni. Kenapa? Padahal dah beli dah semua benda. Benda baru pula tu. Lepas tu lagi setahun. Puan Umi lah. Kenapa ni? Rasuah? Puan, jadi saya ada nak buat aduan tentang rasuah sebab hari tu saya merupakan tender kantin di sekolah Cikgu ni. Jadi Cikgu ni ada tengok hari tu yang guru besar di sekolahnya telah terima tender kantin yang baru tapi dengan cara yang tidak betul. Macam mana ya? Ada bukti? Ada. Saya dah ambil dah gambar dia orang. Okey, cuba bagi. Okey. Wah, Memang jelas tu. kalau macam ni, diorang boleh disabitkan di bawah kesalahan Seksyen 16A dan 17A Akta SPRM 2009 meminta ataupun menerima suapan. Di hari keramat ni, saya dan tim telah menangkap satu kes rasuah di antara guru besar dan juga tender kantin yang disabitkan dengan kesalahan menerima dan menawarkan rasuah dan disabitkan kesalahan dan disabitkan denda RM10,000 dan juga sekian, terima kasih.